So actually kalau pada 29 hari bulan itu, yang bulan lepas, dia tak hantar, dia tak hadir, maka kita dah minta penghakiman, ya. Pasal dah notis, dah panggilan dan sebagainya, tapi dia tak datang. Akhirnya the last minute, last day, dia datang dan peguam dia datang. So dia minta supaya diberikan hak untuk memilih diri. Maka mahkamah telah memutuskan pembelaan difailkan pada atau sebelum 13 hari bulan Oktober ini. So maknanya diberi notis 2 minggu lah, daripada 29 hingga 13 hari bulan 10. Dan jawapan kepada pembelaan akan perlu dibuat pada atau sebelum 28 hari bulan 10. Another 2 weeks. So the court bagi 2 minggu untuk dia masukkan dia ke pembelaan. Lepas itu 2 minggu untuk kami jawab balik pembelaan. Dan pada 29 hari bulan 10 maka akan ditetapkan case management untuk status pleading. So most likely ianya akan diteruskan ke peringkat perbicaraan. Dan itulah kehendak kita, kerana kita pun nak tengok apa bukti dia yang dia mengatakan bahawa saya nak hapuskan result Melayu, ya. Pasal itu saya saman dia, ya. Saya saman dia kerana dia mendakwa saya nak hapuskan result Melayu, ya, di Kampung Baru ni, ya. So kita nak tengok apa yang dia bukti. So saya saman fitnah, sekarang ni dia nak dibicarakan. So kita nak supaya dia datang ke mahkamah dan kita nak buktikan pada dunia she's a liar, yeah. She's a compulsive liar. Dia menipu demi mensensasikan sesuatu peristiwa supaya dia dapat viewers, ya, dalam dia punya TikTok dan sebagainya. Yang dia nak ialah viewers. So dia buat, ya, very sensational punya claims. Dan inilah apa yang hasilnya. So sekarang ni kita nak pergi ke mahkamah, nak dia hadir di mahkamah, dan kita nak buktikan kepada dunia she is a liar.